Pakatan Harapan masih Tanya soalan panjang-panjang pendek dah. Pakatan Harapan masih lagi memenjarakan boleh kerjasama dengan PASMU. Hah? Tidak memainkan naratif nanti untuk apa dia bikinan kerjasama dengan PASMU apa betul dan kan perlu pernah interaksi Kenapa nak takut dengan PAS? Takkan orang baik-baik tengok orang PAS. Tengok orang PAS. Kenapa nak takut orang macam ni? sudah isi di pendekatan Semua logik tak logik? Apa menakutkan orang-orang Melayu? Ada orang PAS ganas-ganas. Saya seorang je, seorang terai. Lain semua baik-baik. Kita tak pernah buat siapa-siapa. Kita tak pernah rekod sakau. Kita tak pernah rekod bunuh orang. Tak ada rekod tembak orang. Tak ada. PAS baik-baik. Jadi tak ada siapa pun perlu takut kepada PAS. Orang PAS memberi. Tahu? Kita tak ada sakau. Kita menderma. Hari ni kutip. Ini rakyat Malaysia kena syukur kerana ada parti yang macam ni. Parti lain semua sakau. Ni balas projek kerajaan make commission. Dia pun sopa cakap je orang ni kan. Dia sopa. Dia ambil duit mana? Lah dia dedahkan. Punca kewangan dia daripada mana kalau dia tak sakau. Dia pun sakau. PAS rekod bersih. Dia pun panggil PAS Tim Milo. Hak tu lah bersih. Dia nak cuba gambarkan Tim Milo tu tak elok kan. Hak tu lah bersih. Kami ikhlas menderma memberi untuk negara ini. Kenapa tak pilih PAS? Kenapa nak takut dengan PAS? Hang pun buat soalan pelik-pelik ni. Terpengaruh dengan propaganda PH. Tadi Datuk Seri ada cakap kan. Boleh jawab aku tu? Boleh. Boleh. Tadi Datuk Seri ada cakap juga kan apa mengajak penyatuan Melayu apa semua kan. Ya. So Datuk Seri juga nasihat kepada Bersatu supaya kembali bersama. Ya. PAS sedia untuk kembali bersama dengan Bersatu. Bukan PAS bersedia untuk kembali ke Bersatu. Bersatu tu kena kembali ke pengkajalan. Pasal apa dia pecah ramai ahli-ahli parlimen yang kita menangkan dalam PRU yang lalu. Atas dasar peribadi. Krisis dalaman. Dah jadi pertemuan peribadi. Peribadi lebih besar daripada perpaduan ummah ke? Tak betul itu, tak betul. Jadi Seri Bersatu juga semalam kata kemenangan besar PAS kan hasil. Ya. Dia pun menang 30 kerana PAS tau. Dia mana ada jentera. Tengok bila tak sama PAS. Kemah dia ada berapa orang. UDM dia ada jentera ke tak ada. Buka ke tak buka. Berapa orang kempen untuk dia. Dia tak ada. Dah lah tak ada. Pecah orang pula. Semua bergantung pada PAS. Lah tak ada PAS, dia pergi mana? Janganlah kata PAS tumpang dia. Dia tu tumpang PAS. Rahmat dia duduk sama kita. Dia pun dah rapat Rahmat 30 kerusi. Aku tak pergi tanya, aku nak jawab dia. Datuk Seri. Mungkin kita boleh komen tentang apa nama PBN tu yang Datuk Seri Hamzah. Oh tak ada dalam perbincangan. Saya pun tak pernah dengar. Cuma dia syok-syok je kot, cadang kan, syok-syok. Bukan ada perbincangan sampai peringkat tu pun. Kita ni ada parti masing-masing, PN dapat dia, BN dapat dia. PBN tu pula main kat mana kan, bukan ada parti PBN. Syok-syok je lah, saya anggap gitu satu aksesori je. Tak perlu dibesar-besarkan pun. Hal bukan hal dasar lah. Orang pun tak ada lah, tak ada bincang, dia seorang je kot. Ada istilah juga saja. Syok-syok cadang, tak ada kerja apa. Kata habis, mukuk jadi. Jadi last soalan daripada 11 PM bertanding secara start. Menang 11. Penyatuan ni nak pergi mana lagi? Hampir campur undi BN, ingat undi BN. Menang lah 11 tu. Menang. Terima kasih. Menang. Apa doa lah bagi PM menang. Amin. InsyaAllah orang baik-baik. Malam Tak masalah apa kan. Saya akan belanja awak minum nanti. Belanja coklat kat pelanggan. Boleh. Boleh mai kedah.